macam lembu kerbau tu tak jaga. Malam-malam dia masuk rumah. Kadang-kadang macam saya bujang. Masuk rumah. Berak-berak situ macam mana? Hari tu kerbau masuk kebun dia. Kebun apa? Dah tinggi dah. Habis kata. 30 lebih. Satu pokok berapa harga? 30 lebih. Berapa pokok yang rosak? Durian 7, rambutan 4, jambu 1. Pokok dia. So ada 500 lah. Masalahnya dia orang ni lembu masuk, bukan saja lembu tu masuk tau. Dia pergi potong dawai tu. Itu pun saya dengar juga. Nak pula time dekat Raya Haji ni, bila kebun sawit orang, dah racun semua, dah kering semua dah. Dalam kebun durian tu lah yang rupuk paling tinggi, itulah dia bagi makan, dia bagi gemuk, bagi nak jual Raya Haji. Bila kita buat report, majlis datang nak ambil, dia pun macam seolah-olah ada tentu. Tahu pula. Tahu pula. Sebab itu depa majlis daerah Kampar yang dapat ada buat operasi. Tapi seekor lembu pun tak ada. Depa seolah-olah ada dalam solat kan ada tentu. Itu kerbau itu kebiasaannya malam baru dia bergerak. Dia keluar lah. Sampai kadang-kadang sini masuk ikut kebun potong mana yang ada sodong ada lah kerbau. Dia masuk kawasan kebun sawit makan buah. Tak, dia tak makan buah. Pokok yang baru tanam tu. Sawit yang ada pokok. Selesai kalau 3 ekar tu satu malam je. Satu malam. Saya kena dah. Banyak. 15 ekor lebih. Siapa punya tak tahu? Tak tahu. Tak ada yang Pernah yang lepas-lepas dia orang buat report tak ada tindakan dia. Letih dia. ada ke yang masuk kebun buah makan buah apa semua? Musim buah je lah. Rebutan dia mana yang rendah dia makan lah. Mana yang rendah Dia bawa yang atas lagi belum kira lagi. Rambutan memang itu berhubungan dengan 170 pokok. satu malam selesai. Bulan selesai. Kalau ikutkan berapa harga? Sepokok lebih kurang RM18. Belian itu RM9. RM20 jugalah kan? RM20, RM170 dekat RM4,000 lah. Macam tu je? Satu malam selesai. RM4,000 habis macam tu je? Lepas tu kita nak jaga pula pasang pagar pula. Berapa pula kos? Sebab pagar rendah? Kalau buat pagar pun banyak juga. Kalau batu dia sebatang batu RM14. Paling tidak kalau buat itu keseluruhan 3 ekar tu paling tidak RM3,000. Tapi dengan dawai Nak keluar duit lagi kan? Model lagi kan? terlampau banyak sangat modal. Dia lepas bebas macam tu. Tak ada kes kemalangan ke apa ada? Dalam kampung tak ada lah. Tak Tapi ada di luar je lah. Ada pernah terjadi. Banyak kali langgar mati, orang langgar mati. Bukan dia mati, Orang yang mati? langgar kerbau. Tak ada orang mengaku punya? Kalau dah mati ada kes memang tak dengan kuda.